Beruang kutub, pemburu putih yang menjadi mangsa dunia panas. Putih, megah dan menakutkan. Inilah raja sebenar di dunia ais. Tapi tahukah anda, raja ini kini sedang perlahan-lahan hilang. Beruang kutub, haiwan yang pernah digeruni, kini menjadi simbol dunia yang sedang mencair. Beruang kutub hidup di kawasan paling ekstrem di bumi, Kutub Utara. Bulu putihnya bukan sekadar cantik, tapi sebenarnya transparan dan membantu pantulan cahaya supaya badannya kekal panas. Kulit di bawah bulu itu berwarna hitam untuk menyerap haba matahari yang sedikit di kawasan ais. Seekor jantan dewasa boleh mencecah 700 kilogram dan boleh menghidung mangsa sejauh lebih 1 kilometer. Beruang kutub bukan pemburu yang laju, dia sabarlah luar biasa. Dia sanggup menunggu berjam-jam di lubang ais hanya untuk menangkap seekor anjing laut yang muncul bernafas. Sekali serang, dengan cakar sebesar tangan manusia, ia mampu mencari ais keras. Namun, semakin tahun berganti, ais yang menjadi rumah dan tempat buruannya semakin hilang. Ais laut mencair lebih awal, membuatkan beruang ini terapung jauh tanpa makanan. Ramai tak tahu, bila terlalu lapar, beruang kutub sanggup makan sesama sendiri. Bukan kerana ganas, tapi kerana tiada pilihan. Ada yang berenang beratus kilometer hanya untuk mencari daratan, dan akhirnya mati keletihan di laut terbuka. Beruang kutub bukan sekadar haiwan, tapi cermin kepada nasib planet kita. Jika ais terus mencair, bukan saja dia yang pupus, dunia kita pun akan berubah selamanya.